Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan pendidikan digital. Apakah pendidikan digital? Pendidikan digital adalah merangkumi pembelajaran mengenai 1. Pengetahuan, 2. Kemahiran, 3. Nilai berkenaan dengan teknologi digital, 4. Serta pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan teknologi digital secara bersepadu, kreatif dan inovatif. Jadi, mari saya bawakan anda ke sekolah saya iaitu GSK Taman Serampai bagi melihat penggunaan bahan digital ke arah pendigitalan sekolah. GSK Taman Serampai telah menyediakan sebuah kelas yang dinamakan sebagai Remix Classroom. Remix itu ialah singkatan daripada perkataan digital, mix, campuran, dan itu ialah pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka dan di dalam talian secara serentak. Remix Classroom merupakan pusat yang mengendalikan bahan digital di sekolah. Antara bahan digital yang ada di sekolah ialah smartboard, ada smart TV, juga ada kamera yang dapat merakam PDP di bilik TV. Juga mempunyai speaker dan mikrofon untuk berhubung dengan rakan-rakan kita yang berada di tempat lain. Kita juga mempunyai pengantar riba. Menerusi program di Remix Classroom ini, maka berlakulah kaedah pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan oleh seorang guru boleh diikuti oleh murid-murid dari dua kelas yang berasingan, iaitu secara fizikal dan secara dalam talian. Kaedah ini dinamakan sebagai kelas hybrid. Penggunaan peranti digital menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan murid-murid menjadi aktif di dalam kelas. Bukan sahaja murid yang mendapat manfaat, tetapi juga para guru juga dapat meningkatkan kemahiran pengajaran mereka dengan menggunakan bahan digital. Pelaksanaan Remix Classroom ini telah membantu pihak sekolah untuk mendapatkan kerjasama daripada rakan strategik, sehingga pihak sekolah telah menerima sebanyak 20 wang smart yang mana bukan sahaja tertumpu di Remix Classroom, tapi di pusat semua sekolah dan di kelas tertentu. Mengurangkan keciciran murid dalam pembelajaran, sebab kalau tak ada guru pun nanti murid boleh belajar seperti biasa dengan guru yang sedia ada. Okey, baiklah. Kebaikan bilik Remix yang pertama sekali adalah untuk mengatasi masalah keberadaan guru. Yang kedua, meningkatkan praktis kehadiran murid di mana murid semakin hadir ke sekolah dengan adanya Remix Classroom. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan kompetensi pendidikan digital dalam kalangan murid-murid SK Taman Serampai. Lebih menarik dan murid-murid pun berebut nak jawab. Jadi best. Dengan Classroom yang ada pelbagai bahan digital menyebabkan saya suka ke sekolah. Classroom bagaikan belajar di dunia yang sebenar. Membolehkan saya belajar di mana-mana saja. Kesimpulannya, bahan digital memainkan peranan dalam meningkatkan kualiti pengajaran dan murid seronok datang ke sekolah. Sekian saja daripada saya, Nur Aulia. Semoga kita sama-sama mendapat manfaat dari bahan digital di sekolah.